Di dalam video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda sambungan topik warna. Sekiranya anda ingin jadikan background ini warna asal dia iaitu putih, anda klik background ini, pergi ke simbol warna ni, background color, klik sekali dan tekan putih. Dia akan jadi putih. Kita lihat bulatan ini bila anda klik sekali dan kita tengok pilihan warna, pergi ke simbol color, anda masih boleh mengubah warnanya daripada gradient ke solid. Klik sekali, sama ada biru, hijau, merah atau tukar gradient yang lain. Sekiranya anda ingin mengubah bentuk gradient yang lain, anda pergi ke add a new color ini, klik sekali dan di sini anda akan dapati ada dua pilihan, satu solid color, satu gradient. Bila kita tekan solid color, warna di dalam bulatan ini berubah menjadi warna solid. Sekiranya kita pilih gradient, dia akan balik ke gradient yang asal yang kita pilih sebelum tadi. Pada style ini, anda nampak dia memberi kita pilihan kepada 5 jenis gradient. Ada gradient yang dari atas ke bawah, bermaksud gelap di atas, terang di bawah. Kita klik sekali, contoh dia macam ni. Ada gradient yang dari kiri ke kanan, ada gradient yang di tengah sahaja. Biru itu di tengah, warna yang cerah di luar. Ada gradient yang dari sudut, warna gelap di sini, warna cerah di sini. Anda boleh mengubah warna apa berada di mana dengan klik warna di dalam gradient color ini, seret dia ke depan atau ke belakang. Sama ada anda tarik biru ke belakang, dia akan mengubah bentuk dan dari arah mana gelap ke cerah tu pergi. Begitu juga kita boleh tambah lagi satu gradient di dalam warna yang sedia ada yang telah kita pilih. Anda klik add a new gradient color, dia akan menambah satu lagi biru di sini. Kiranya anda tidak mahu biru ini, anda masih boleh mengubah warna tambahan ini dengan menggerakkan slider tengah ini dan anda akan dapati pada warna tambahan itu dia berubah mengikut arah slider yang anda gerakkan. Sekiranya kita memilih merah dan kita gerakkan merah ini ke mana-mana arah yang anda inginkan, dia akan mengubah warna gradient yang kita pilih tadi. Kita masih boleh menyusun kedudukan gradient ini dengan menggerakkan dan mengalihkan warna itu. Kalau anda gerakkan merah ke tengah, inilah hasil gradient yang anda dapat. Anda masih boleh mengubah warna yang diberikan di dalam ni dengan klik warna tersebut. Contohnya kita pilih putih. Anda drag yang ini terus ke sini untuk mendapatkan FFFFF bermaksud putih. Dan anda lihat ada putih di sini. Sekiranya putih itu tak cukup, anda rasa macam nak banyak putih lagi di sini, anda klik kepada color, pergi kepada add a new color, tambah lagi satu, yang baru ini anda jadikan dia putih. Tarik dia sudut ujung ni, dia putih. Tapi putih itu sekarang berada di sini mengikut susunan warna ini. Warna apa di depan dan warna apa yang di belakang. Kalau anda nak putih tu di depan, anda klik putih ni dan seret dia ke sini dan anda release. Sekarang putih ni dah jadi sangat terang sebab ada dua. Kalau anda nak dia perlahan-lahan menjadi gelap, warna putih kedua ini anda gelapkan sikit ke arah kanan, sama ada atas atau bawah, dan anda boleh lihat hasil dia di page anda itu. Dan sekiranya biru ini tak cukup terang, anda tambah lagi satu biru. Klik add a new gradient color. Jadi anda dapat satu biru yang sama. Kalau anda nak gelapkan dia, anda tarik dia ke kanan lagi sampai dia jadi gelap. Dan anda boleh nampak di sini hasil dia. Begitu juga sekiranya anda tukar style dia, macam ni, atau macam ni, atau macam ni, atau macam ni. Warna yang timbul adalah berdasarkan susunan warna-warna gradient yang anda letak. Kalau anda ambil hitam dan letak dia di nombor 2, warna dia berubah macam tu. Kalau anda ambil merah dan letak di sebelah hitam, warna dia jadi begitu. Kalau anda ambil putih dan letak dia di sebelah biru, warna dia jadi macam tu. Kalau anda ambil biru dan letak dia di tengah, anda akan dapat efek gradient yang macam ni. Anda boleh tengok di sini, dan itu sedikit tentang warna gradient.